3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni yang kita tak boleh buat. Apa dia tak boleh buat? Iaitu lepas solat kita digalakkan untuk berzikir. Jangan bangun dulu. So hari ni saya nak ajar cara-cara zikir ataupun wirid lah kita sebut, dengan cara yang lebih mudah ataupun lebih senang kita nak amalkan. So pertama sekali kita kena ada tasbih. Tasbih ni apa kegunaan dia adalah untuk dia memudahkan kita. Tapi kalau tak ada tasbih pun tak apa, asalkan kita ingat berapa jumlah zikir dan wirid yang kita dah baca. So zikir ni apa kegunaan, apa fungsi zikir dalam solat? Iaitu zikir ni adalah untuk kita mengingati Allah, mengingati nama-namanya, dan kita memuji Allah sebenarnya. Jadi saya nak ajar benda yang mudah. Itu yang pertama, kita ada subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Dan yang ketiga Allahu Akbar. Jadi zikir ni tujuannya apa? Adalah untuk menghapuskan dosa di kita. So pertama sekali saya nak ajar, iaitu pertama kita pegang tasbih macam ni, dan jumlah tasbih ataupun jumlah biji-biji tasbih adalah 33, yang mana kita digalakkan untuk berzikir sebanyak 33 kali, ataupun jumlah yang ganjil lah 7, 11. So pertama sekali kita baca dengan subhanallah, 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 cukup 33 kali, yang mana subhanallah itu membawa maksud segala puji bagi Allah, ataupun maha suci Allah. Dan yang kedua ataupun alhamdulillah, kita teruskan dengan alhamdulillah, 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 cukuplah 33 kali, yang mana kita dah ada 66, dan kita tambah lagi 33 zikir, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis. Cukupnya Allahu Akbar yang membawa maksud Allah itu maha besar, besar daripada segala apa yang besar dalam muka bumi ini. Dan kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Jadi insya-Allah ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, yang berbunyi begini. Di mana seseorang Muslim tu habis dia solat, dia baca 3 zikir tadi dan ditutupi dengan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampunkan walaupun dosa itu sebanyak 1000 di lautan. Jadi saya harap semua yang melihat video ini mereka dapat mengamalkan zikir yang telah Nabi Muhammad SAW anjurkan kepada kita umat baginda. Jadi stay tune kepada next video. Terima kasih.